Awni pagi ini special, kita ada tetamu khas dan juga eksklusif serta istimewa kami bawakan kepada anda dalam Awni pagi hari ini menjelang sambutan Hari Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah Sedunia, yang mana perhatian dunia kini terarah dan juga kembali kepada satu misi yang tak pernah berhenti, iaitu melindungi penderitaan dan mempertahankan maruah manusia tanpa kira latar belakang. Dan dalam konflik yang semakin mencabar sekarang ini berdepan dengan bencana alam, krisis geopolitik, krisis kesihatan yang berpanjangan, gerakan manusia seperti Bulan Sabit Merah Malaysia menjadi sangat kritikal, bukan sahaja Barisan Harapan ketika kecemasan, tapi juga sebagai penggerak daya tahan komuniti itu sendiri. Dan pagi ini kita nak selami dengan lebih dekat bagaimana misi kemanusiaan ini digerakkan di peringkat nasional dan juga global bersama Pengerusi Kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Yang Terhormat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safina Sultan Abdul Halim, seorang tokoh yang aktif memperjuangkan agenda kemanusiaan dalam dan juga luar negara. Dan kita akan tengok bagaimana tema tahun ini, Bersatu dalam Kemanusiaan, diterjemahkan dalam tindakan sebenar serta bagaimana rakyat Malaysia boleh turut memainkan peranan dalam usaha ini. Assalamualaikum, selamat pagi Tunku Puteri, apa khabar? Khabar baik, Cik Fizi. Waalaikumsalam. Tunku, pertama sekali kita nak melihat Hari Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah Sedunia yang bakal disambut tak lama lagi. Kenapa hari ini penting dan juga kenapa kepentingan dia itu saja, bukan di peringkat global tapi untuk rakyat Malaysia juga? Terima kasih, Fizi. Hari Palang Merah Sedunia, Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah Sedunia diraikan setiap tahun pada 8 Mei semenjak tahun 1948 lagi. Jadi di seluruh dunia, persatuan-persatuan Bulan Sabit Merah, Palang Merah di negara masing-masing meraikannya kerana untuk memperingati pengasas, iaitu Henri Dunant, seorang peniaga daripada Switzerland yang menubuhkan konsep badan sukarelawan semasa peperangan dan semasa kejadian yang tak diingini, di mana banyak orang terkesan oleh konflik. Di situ 191 negara di dunia ini telah menubuhkan Persatuan Bulan Sabit atau Palang Merah mereka tersendiri. Jadi skop persatuan ini luas dan juga kita ada gabungan. Jadi salah satu cara untuk meraihkan gabungan ini adalah melalui Hari Bulan Sabit Palang Merah Sedunia untuk mengiktirafkan sejarah satunya, dan juga mengiktirafkan sukarelawan yang sedia ada dan misi-misi kita di negara masing-masing. So seperti negara di Eropah akan adakan aktiviti mereka sendiri, di negara lain akan membuat satu tabung darah ataupun buat fun run atau buat satu aktiviti kesihatan dan sebagainya. Jadi semuanya bersatu dalam kiblat kemanusiaan itu sendirilah. Betul, walaupun berbeza tempat, negara dan sebagainya. Tema, kita nak sentuh tentang tema sambutan pada tahun United in Humanity ataupun Bersatu dalam Kemanusiaan. Macam mana tema ni boleh diterjemahkan dalam tindakan Malaysia di BSMM? Seperti mana Fizi sebut tadi, isu geopolitik, isu kesanan tentang iklim dan isu perbezaan antara mereka yang kaya, negara yang kaya dan negara yang memerlukan, telah ada banyak keretakan dalam dunia ini. Dari segi unity ataupun bersatunya, semangat bersatu itu perlu kita ketengahkan melalui kemanusiaan, melalui semangat dan prinsip-prinsip Bulan Sabit Merah dan Palang Merah. Dan bila kita sebut tentang Bulan Sabit Merah,
ramai yang terfikir tentang ambulans ataupun kesihatan. Macam saya terfikir Persatuan Bulan Sabit Merah dulu saya anggotai ketika sekolah rendah. Yes. Jadi sebenarnya apa peranan sebenar Bulan Sabit Merah Malaysia sekarang ni yang orang tak tahu pun di luar sana? Kita masih di sekolah, seperti Fizi kata tadi. Banyak unit-unit Bulan Sabit Merah ada lagi di sekolah rendah dan juga di peringkat universiti. Keahlian kami sudah lebih melebihi dalam 200,000 orang. Oh, ramai. Ya, kanak-kanak sekolah dan juga remaja dan juga dewasa macam saya ini. Jadi soalannya, memang identiti kami servis ataupun perkhidmatan ambulan dari tahun semenjak kemerdekaan dulu lagi. Dan itu adalah kita punya roots lah, kita punya permulaan. Semenjak 1948, di mana kita masih di bawah kerajaan Britain. Jadi kita menjadi cawangan British Red Cross. Selepas kemerdekaan, kita jadi independent ataupun persatuan kita yang mempunyai identiti sendiri seperti mana negara kita. So, Persatuan Bulan Sabit berkembang bersama-sama dengan kemerdekaan Malaysia. Jadi identiti kita memang ambulans, first aid training dan kesihatan. Tetapi as society develops, lebih banyak isu yang kita tahu timbul seperti persiapan untuk bencana. So itu adalah cara bagaimana Bulan Sabit Merah boleh membantu masyarakat dan juga agensi kerajaan menangani semasa berlakunya bencana, tanah runtuh, banjir dan sebagainya. Ia berlaku setiap tahun. Kadang-kadang beberapa kali setahun dengan penukaran iklim, kenaikan the intensity of rain, for example, and the needs of improved infrastructure dan pembinaan jalan raya dan infra yang lebih, rumah yang lebih. Kadang-kadang ia menimbulkan stres kepada kita punya saluran-saluran air. Jadi our waterways are challenged. The deluge of rain is increasing because of climate change, causing greater flooding, flash flood seperti kita tahu di Kuala Lumpur yang lebih kerap. Dan isu-isu ini memerlukan Bulan Sabit menukar arah dan membuat persiapan untuk membantu rakyat Malaysia dan juga membuat preparation ataupun persiapan awal bagaimana untuk memberi penerangan kepada rakyat Malaysia untuk macam mana untuk siap siagakan jika adanya banjir berlaku. Tapi kita juga membuat mental health and psychosocial support mereka kepada kanak-kanak dan mereka yang terkesan banjir, bencana dan sebagainya. So sukarelawan kita juga ada terlatihnya dalam segi mental health. Jadi kita turun ke padang apabila berlakunya sesuatu bencana, banjir dan ada keperluan seperti mana di semasa ada explosion gas pipeline hari itu di Putra Heights. So Bulan Sabit ada unit mental health dan psychosocial support, membuat aktiviti sukan, permainan untuk kanak-kanak yang ada di pusat pemindahan sementara di sana. So mereka bersama-sama Kementerian Jabatan Kebajikan Masyarakat juga turut memberi aktiviti dan untuk melegakan trauma jika ada dan kaunseling jika ada kepada mereka yang terkesan. Saya yang paling penting yang saya rasakan adalah first responder kepada kecemasan tu kalau kata berlaku. Sebab kita pernah jadi kemalangan, orang banyak sekarang merakam-rakam saja kan. Jadi tak tahu macam mana nak tolong, bantu dan sebagainya. Dan pernah ada kejadian kemalangan, mangsa masuk ke dalam termasuk ke dalam longkang, saluran longkang dan sebagainya, tapi bila dia angkat tu dalam tempoh 3 hingga 4 minit tu tiada
yang buat CPR dan sebagainya. Jadi penting kan benda-benda macam tu kan? Crucial untuk kita belajar. Saya pernah belajar tapi itulah dah terlupa nak kena revisi balik. Jadi kita bulan sabit salah satu aktiviti utama kami adalah untuk memberi latihan kepada syarikat-syarikat pekerja dan juga orang awam tentang first aid dan CPR. Kami telah melatih lebih kurang 90,000 saya agak 90,000 orang atau 30,000 orang, 50,000 orang macam itulah setiap tahun. Dan harapan saya adalah setiap orang, setiap satu orang di rumah ada pengetahuan tentang CPR dan first aid. Mustahak untuk mereka yang menjaga warga mas ataupun untuk berlakunya choking di dapur atau kebakaran di dapur. Teknik untuk handle burns, handle signs of heart attack, babies choking dan sebagainya. So itu adalah vision kita. Dan vision Persatuan Bulan Sabit Palang Merah di seluruh dunia is to provide first aid. That's one of our key services that we provide. Ya, itu yang paling penting. Dan kita nampak benda tu mungkin remeh sampailah benda tu terjadi dekat diri kita ataupun orang sekeliling kita, baru kita nampak benda-benda macam tu. Kita nak cari dan sebagainya. Satu lagi kes seperti adik Faris Daniel di Langkawi kalau saya tak silap 2 bulan yang lepas. Beliau seorang ahli bulan sabit merah sekolah beliau. Dan alhamdulillah beliau telah dapat menyelamatkan rakannya yang lemas. Okey, lemas. Ya, saya ingat kes tu. Ya. Kerana dia tahu teknik untuk menyelamatkan dan buat CPR. Dan alhamdulillah rakannya itu selamat dan boleh balik pulih seperti sedia kala. So itu situasi yang amat genting, membahayakan, tapi dengan teknologi, teknik dan knowledge yang dia ada, alhamdulillah dia dapat memberi critical life saving services. Itu yang penting sekarang ni yang kita nak tengok. Baik, banyak lagi sebenarnya saya nak berbicarakan bersama dengan Tunku Puteri, tapi kita nak rehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. SME Vaganza kembali lagi. Kini lebih hebat dengan lebih banyak star power. Jom terokai masterclass pemasaran untuk membina kredibiliti dan meningkatkan interaksi. Nikmati tawaran periklanan dan hadiah istimewa. Sedai kami di Klang Valley dan Kota Baru. Daftar sekarang khas untuk PKS. SME Vaganza dianjurkan oleh Astro Media Solution bersama You Business. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda Awani Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro Awani. Vive la France! The fans are making incredible noise here. Crazy action is unfolding here. It's a phenomenal French Grand Prix. How can you not love MotoGP? Baik, bertemu kita lagi dalam Awani Pagi. Kita berbicara soal kemanusiaan, peranan BSMM di Malaysia dan juga dunia. Dan daripada tadi saya bersama dengan tetamu istimewa yang teramat mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safina Sultan Abdul Halim. Tunku Puteri, tadi kita banyak berbicara tentang peranan BSMM dalam negeri kita. Cuma pada ketika ini kecenderungan kita ke arah generasi seterusnya, iaitu belia kita sendiri kan. Belia dan juga sukarelawan ni, mereka umpamanya nadi utama pergerakan BSMM ni. Macam mana anak muda kat dalam negara kita ni boleh membentuk masa depan dengan kerja-kerja kemanusiaan? Mungkin ialah belia remaja kan, memikirkan soal pelajaran. Waktu-waktu belia ni soal-soal kehidupan
rumah tangga, beli kereta, rumah dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak pastikan juga mereka ada nilai-nilai kemanusiaan, empati dan sebagainya itu tersemat dalam hati mereka melalui menyertai misi. Terima kasih, Fizi. Kita betul iktiraf bahawa remaja adalah masa depan. Mereka bukan saja leaders of tomorrow, they are leaders of today. Betul. So di sini Bulan Sabit Merah mengiktirafkan peranan mereka sebagai penggerak Bulan Sabit sekarang sebagai remaja. Kita asas prinsipnya adalah 7 prinsip universal yang kita edarkan, kita amali, kita terapkan kepada remaja kita, iaitu empati, iaitu humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary spirit, unity of the world, global, and also universality, that we are one movement globally. Jadi walaupun kita seorang remaja ahli di Kubang Pasu, for example, di Kedah, kita tahu bahawa 7 prinsip tu menyatupadukan keahlian kita di peringkat remaja walaupun peringkat dewasa. So they are empowered. We give them the empowerment to lead, to run programs, to do particularly climate change adaptation initiatives, to do networking amongst keahlian mereka di peringkat remaja. Kita tak campur tangan. They design, they execute, they collaborate, and then report back to us so-called the older members. So itulah kita bagi otonomi kepada keahlian kita di peringkat remaja. Dan kalau di luar Malaysia, Tunku Puteri juga mainkan peranan aktif di peringkat global bersama Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IFRC dalam usaha nak kukuhkan kepimpinan kemanusiaan dan hala tuju masa depan pergerakan ini. Apa mungkin yang mendorong keutamaan dan juga fokus Tunku Puteri di peringkat antarabangsa, dan juga saya difahamkan Tunku juga terlibat sebagai lembaga penasihat inisiatif global untuk gerakkan komitmen politik terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa yang memberikan tumpuan kepada usaha memperkukuh penghormatan terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Melihat landscape geopolitik sekarang sudah yang tentu. Astaghfirullahalazim. Jadi boleh amat dahsyat sekali. Dan boleh Tunku Puteri kongsikan apa skop peranan ini dan kenapa dia sangatlah penting sekarang, Tunku? Ya, saya bernasib baik dipilih untuk satunya oleh ahli-ahli 191 untuk menjadi board of director of the World Red Cross Red Crescent. So di situ saya membawa suara Malaysia dan juga suara Asia Pasifik, isu-isu berkenaan region kita, dan memberi pandangan saya di atas bagaimana kita boleh memperkukuhkan persatuan kita sedunia. Dan juga dari pihak undang-undang kemanusiaan ataupun International Humanitarian Law, itu adalah juga satu tanggungjawab di mana saya menjadi ahli Global Advisory Board to this initiative di peringkat dunia bersama-sama negara-negara yang ingin mengukuhkan IHL ataupun Initiative of International Humanitarian Law in the context of war and crisis, seperti mana yang kita lihat sekali sekarang ni. So bagaimana negara-negara boleh memperkukuhkan IHL di negara masing-masing? How do we implement IHL within our own context? Kita alhamdulillah tiada peperangan. Tetapi kita sudah mengalami peperangan. Peperangan Perang Dunia Kedua. Itu memang satu sejarah yang kita masih ingat. Mungkin isu na'udzubillah, tapi jika peperangan berlaku sekali lagi, adakah kita bersiap siaga untuk supaya agensi-agensi di negara kita tahu bahawa kita tak boleh mengganas terhadap wanita, kanak-kanak, infrastruktur seperti jalan raya, hospital, tali air dan sebagainya. Jadi sebagai Bulan Sabit Merah, yang amanah kami adalah untuk memberi penerangan tersebut kepada bukan saja persatuan lain di 191, tapi kepada negara kita sendiri. Menasihat atau memberi
sedikit pandangan tentang betapa seriusnya international humanitarian law ini kepada pihak kerajaan, di mana kita sebagai badan bergabung, we are formed by Act of Parliament of 1965. Salah satu tanggungjawab kami adalah untuk berganding bahu bersama kerajaan Malaysia untuk mempertahankan hak-hak international humanitarian law dan sebagainya semasa waktu peperangan. Jadi tugas kita bukan sahaja semasa damai, tetapi juga semasa waktu peperangan. Kerana itu adalah origin ataupun asasnya Red Cross and Red Crescent is the reaction to war. Actually, in 1863, it was in reaction to war. War continues in different forms. Now we are facing a different, very complex scenario of different type of wars. Betul. It has not reached our borders yet. Tetapi if it ever does, we need to be prepared to know what is right and what is wrong. Walaupun kita di pihak yang betul ataupun salah, tapi ada Undang-undang tu ada. Undang tak boleh bom hospital. Kita tak boleh infra awam kan. Ya, jika askar itu meletakkan dia punya senjata, kita dah tak boleh treat them as an opponent anymore. We must respect them. Betul. Simbol ni dan simbol Palang Merah adalah simbol yang perlu diiktiraf dan tak boleh kita tak boleh tembak, kita tak boleh letak apa-apa bom, kita kena bagi akses untuk barang-barang kemanusiaan. Itu adalah senario-senario yang sedia ada. And it's binding on all countries. Cuma negara itu nak amalkan atau tidak. Ya, wartawan jangan lupa. Yes, of course. Media, of press. of course. Journalists are part of it. It's part of the international humanitarian law. Once you wear the logo, then you are protected technically, legally, dari segi undang-undang. Undang-undang ada. Tapi it's very serious because we know journalists dan wartawan yang diganasi dan unfortunately telah Dibunuh. Itu adalah salah dari segi undang-undang kemanusiaan. Tapi itulah yang terjadi dan kita juga nak tahu selain daripada undang-undang kemanusiaan antarabangsa yang penting untuk kita push towards everyone, kepimpinan dan juga perjalanan Tunku Puteri peringkat nasional dan juga global, apa yang menjadi dorongan utama untuk terus kekal komited kepada misi kemanusiaan ni? Sebab kalau kita tengok manusia ni dia ada turun naik dia, ada hari malas, ada hari rajin dia. Tapi Tunku Puteri konsisten untuk melakukan misi-misi kemanusiaan ini, menterjemahkan, melindungi mereka yang hak mereka ditekan dan sebagainya. Apa yang mendorong? Ada peristiwa-peristiwa tertentu ke yang menjadi pemangkin dan juga semangat Tunku untuk teruskan? Personal, dari segi personal, saya menjadi sukarelawan dah 30 tahun. Dari peringkat di Alostar, Kedah sampai ke nasional seperti Bulan Sabit dan now di peringkat lebih tinggi iaitu peringkat global. Itu adalah macam didikan daripada ayanda dan bunda. Daripada kecil ditekankan bahawa apa rezeki yang kita terima dan kita ada, kita gunakan sebaik-baiknya. And that is very important to me. Menggunakan peluang dan menggunakan channel yang ada, peluang yang ada, suara yang ada. Untuk bawa suara Malaysia, yang saya berbangga, kami, we are not a aligned country, kita bebas berkecuali. Jadi kita punya suara perlu diketengahkan di peringkat dunia. Kita abide by peace, compromise, and consensus melalui ASEAN dan sebagainya. Itu adalah prinsip-prinsip yang amat baik. Dengan adanya prinsip itu dan juga prinsip 7 fundamental principle yang saya sebutkan tadi, dari Bulan Sabit Merah itu sendiri dan Palang Merah sedunia, itu jadikan satu mesej, motivasi yang amat powerful ataupun nyata kepada saya sebagai seorang individu lah. Membawa suara yang reality, yang bawa real issues to the global field, and our issues, Asian issues, Malaysian issues.
Because we are non-aligned. We are not Kita tak constricted. Kita tak besar. Tetapi kita antara negara-negara yang banyak yang tak besar. We are in a majority of negara tak besar. Betul tak? So if we combine, we are very strong. Of non-aligned countries, negara-negara small to medium, isunya sama, kekegangannya sama, pressuresnya sama. So that alignment is very important. To bring that so-called yang kita sebutkan tadi, that fragmentation, merapatkan lagi jurang perbezaan di antara negara. Itu misi yang vision saya yang panjang lah. Jawah akan diteruskan. Mungkin kita tak dapat kecapi, but we try. Yelah, as long as ada hope, ada usaha, jalan. InsyaAllah, jalan. Dan Tunku, kita pun tak banyak masa di penghujung rancangan ini. Mungkin macam mana rakyat Malaysia, individu ataupun sektor korporat ataupun pihak-pihak lain yang nak jadi sebahagian daripada gerakan kemanusiaan ini, apa yang mereka perlu lakukan? Ke mana arahnya itu? Pada saya, strategic partnership amat mustahak. Partnership dari segi korporat berbagai bidang, whether it's news media seperti ini, partnership Bulan Sabit dan Astro Awani, partnership teknologi dari segi logistik, partnership dari segi pergerakan semasa banjir. Bukan saja pasal keuangan, tapi juga pasal universiti, perundangan sebagainya. Jadi institusi-institusi yang sedia ada di dalam negara ini cukup banyak untuk membantu Bulan Sabit Merah. Tetapi kita juga perlu dana untuk menggerakkan idea-idea kita. Banyak kekangan, banyak yang kita tak dapat buat kerana kekangan kewangan. Ini adalah realiti dunia. Sama, the shrinkage of humanitarian funding is very apparent. Especially dengan apa yang terjadi sekarang ni, dengan penarikan Amerika Syarikat, PBB. Correct. Kewangan, donations, and people are now spending money other places. So kita perlukan strategic partnership untuk mengumpul dana, sumbangan in-kind, sumbangan minda, sumbangan technical skills. Dan untuk rakyat Malaysia, kalau tak menjadi ahli, belajar first aid, kita semula menjaga kebersihan di rumah. As simple as that, kan? As simple as that. Learning how to handle any cuts. That is reducing enhancing the capacity keluarga. Enhance your own capacity individu dan keluarga. Dan if you can, sumbang kepada Bulan Sabit, alhamdulillah, sebagai donation sikit banyak, itu membantu kita untuk meneruskan usaha untuk membantu mereka yang memerlukan semasa bencana dan juga semasa dalam training kesiapsiagaan seperti yang saya sebutkan tadi. Baik, kita berterima kasih kepada Yang Amat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinah Sultan Abdul Halim, seorang individu yang berpengaruh, yang memperjuangkan misi-misi kemanusiaan di dalam dan juga luar negara. Terima kasih banyak Tunku Puteri sudi bersama dengan kami di awal pagi hari ini di sebalik kesibukan Tunku Puteri. It's my pleasure. Okey, itu saja dapat saya bawakan dalam Awni Pagi hari ini. Diharapkan diskusi bersama dengan Tunku Puteri dapat sikit sebanyak mengubah hari-hari kita. Mungkin tak boleh ubah yang besar, kita ubah yang kecil-kecil terlebih dahulu dan menanamkan sifat tahu erti kemanusiaan dan juga empati, bukan hanya kepada diri kita sendiri tapi juga kepada individu-individu di luar ruang lingkup yang lain juga. Baik, itu saja dapat saya bawakan dalam Awni Pagi. Saya Hafizah Zaman. Selamat.